Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nama ba'd. Apa khabar para penonton semua? Sihat? Macam mana dengan Ramadan ni? Kita dah hampir-hampir masuk 10 malam yang terakhir dah. Ramadan dah berlalu, separuh daripada Ramadan telah pun berlalu. Tinggal lagi baki lebih kurang 12 hari dan Ramadan akan meninggalkan kita untuk tahun ini. Semoga Allah jumpakan lagi kita dengan Ramadan tahun akan datang. Amin. InsyaAllah. Jadi kita bersambung bersiar siri Ramadan tahun 2025 #hadis. Jadi insyaAllah dalam episod hari ini, episod yang ke-17, saya akan kongsikan berkenaan dengan hadis munqati'. Munqati', apakah munqati' itu? Daripada segi lughah, ia berasal daripada perkataan al-inqita'. Maksudnya, kalau daripada segi lughah, daripada segi bahasa, hadis munqati' ini bermaksud diddu al-ittisal. Maksudnya dia berlawanan bagi bersambung. Maksudnya terputus lah. Lawan bersambung, terputus lah. Okey. Daripada segi istilah pula, sama juga. Malam ittisalu isnaduhu. Apa malam ittisalu isnaduhu. Maksudnya apa yang sanadnya tidak bersambung. Tapi ada juga ulama hadis lain memberikan definisi yang berbeza, iaitu sebagai contohnya Ibn Salah, dia memberi definisi hadis munqati' ini, ni seperti mana yang saya dah translate ke bawah ni. Gugurnya seorang perawi sahaja sebelum sahabat, iaitu tabi'in. Okey, saya minta maaf, ni bukan saya translate tersilap, tersasul kata. Okey, gugurnya seorang perawi. Okey, kenapa hadis munqati' ini gugurnya seorang perawi? Seorang perawi sahaja. Sebab kalau dia 2 orang atau lebih, dia dah masuk dalam kategori hadis lain. Kita dah bincangkan hadis 3 hadis, kategori cabang hadis dhaif sebelum ni, betul? Hadis mursal, hadis mu'allaq, hadis mu'dhal. Perbezaan perbezaan situasi atau senario bagi setiap hadis tu kita dah pun kongsikan. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, boleh cuba rujuk dalam episod yang lepas-lepas. Okey, di mana terputusnya hadis mu'allaq? Di mana terputusnya hadis mursal? Di mana terputusnya hadis mu'dhal? Jadi hari ini kita nak bincangkan hadis munqati', iaitu gugur seorang perawi sahaja sebelum sahabat, iaitu tabi'in. Maksudnya hadis ni kehilangan tabi'in. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, ini merupakan salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya. Okey, yang saya warna merah ni, ini merupakan matan hadis. Okey, jom kita baca. Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3 marrah faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adanahu. Wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la 3 marratin faqad tamma sujuduhu wa dhalika adanahu. Okey, apakah maksudnya? Maksudnya, idza raka'a, apabila raka'a ahadukum, apabila seseorang itu rukuk, faqala fi ruku'ihi, maka katakanlah di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, 3 marrat, faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adanahu, maka dia telah pun menyempurnakan rukuknya. Maka begitu juga wa idza sajada faqala fi sujudihi, apabila seseorang itu sujud, maka katakanlah subhana rabbiyal a'la 3 marrat faqad tamma sujuduhu wa dhalika adanahu. Maka katakanlah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, maka dia telah sempurnakan sujudnya. Dan itu apa yang wadzalika adanahu, itu apa yang paling kurang. Okey, hadis ini
hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya. Okey, tengok yang sebelah ni. Sebelah ini merupakan sanad yang dibawa oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya daripada Ali bin Hujr. Kemudian dia dapat daripada Isa bin Yunus. Kemudian daripada Isa bin Yunus, dia dapat daripada Ibni Abi Zaid bin, daripada Ibni Abi Zaid bin, dia dapat daripada Ishaq bin Yazid Az-Zuhaili. Kemudian Ishaq bin Zuhaili dia dapat daripada Auni bin Abdullah bin Utbah. Auni didapat daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia dapat daripada Nabi SAW. Akan tetapi ini apa komentar Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya juga. Okey. Qala Abu Isa, tengok yang bawah ni. Alamak, terhalang sikit, saya minta maaf. Tak apa, saya baca, saya cuba translate. Okey. Qala Abu Isa, hadithu Ibnu Mas'ud laisa isnaduhu bimuttasil. Ni yang terhalang ni bimuttasil. Okey, qala Abu Isa, berkata Abu Isa. Siapa dia Abu Isa? Abu Isa ni Imam Tirmizi lah. Imam Tirmizi tu gelaran dia. Abu Isa ni pun kunyah dia. Abu Isa, bapa Isa. Okey. Qala Abu Isa hadithu Ibnu Mas'ud laisa isnaduhu. Hadis daripada Ibnu Mas'ud ini laisa isnaduhu bimuttasil. Sanadnya tu tidak bersambung. Aunu bin Abdullah bin Utbah lam yalqa Ibnu Mas'ud ni. Auni bin Abdullah bin Utbah lam yalqa Ibnu Mas'ud. Bererti lam yalqa, tidak bertemu. Jadi di sini terputus. Auni ni dia tak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ni terputus sanadnya. Jadi sepatutnya di tengah-tengah sini mesti ada seorang lagi. Siapakah dia? Dia itulah tabi'in. Fulan. Kita tak tahu siapa. Fulan. Patutnya di tengah-tengah tu, di antara Auni bin Abdullah bin Utbah dan di antara Auni dengan Ibnu Mas'ud mesti ada seorang lagi. Kerana apa? Kerana kata Abu Isa, kata Imam At-Tirmizi, Auni itu dia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau dia tak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, macam mana dia boleh kata hadis tu daripada Ibnu Mas'ud sedangkan dia tak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud? Macam itulah. Boleh faham tak? Maksudnya sanad tu terputus. Sebab Auni ni tak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Itu kata Abu Isa. Itu apa kata Imam At-Tirmizi. Jadi bila hadis ni terputus, maka bila sanadnya terputus, maka tidak menghimpunkan syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan, maka ia jadilah hadis dhaif. Begitulah. Hadis dhaif kategori apa? Kategori munqati'. Sebab apa? Sebab dia terputus sebelum sahabat, iaitu tabi'in. Begitulah para penonton semua. Kalau Auni tu dia pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dia tak jadi masalah. Sanad tu bersambung. Tapi disebabkan Imam Tirmizi kata dia tak pernah bertemu, jadi sanad tu terputus lah. Sampai macam tu saja. Okey. Inilah contoh sebelum ni dalam episod yang lepas saya dah katakan setiap penulis kitab hadis dia mempunyai metodologi, mempunyai cara yang berbeza dalam menulis. Sebagai contoh, kita dah tahu Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia kalau dia tulis Sahih Bukhari tu, dia memang masukkan illa masah, apa yang sahih sahaja di dalam kitab Sahih Bukhari. Tetapi berbeza dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni dia bawa hadis dan dia bawa sanad dan kemudian dia memberi komentar tentang hadis tu. Jadi kita kena cek betul-betul. Bukan segala apa yang ada di dalam kitab boleh diterima pakai, boleh diguna. Tidak. Kita kena tengok komentar dulu. Ada juga kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Al-Mawdu'at sebagai contohnya. Itu dalam kitab, takkan kita nak guna pula hadis dalam tu kan, betul tak? Jadi sebabkan penulis Al-Mawdu'at tu menghimpunkan hadis-hadis yang palsu di dalam sebuah buku untuk menjadi rujukan orang. Jadi sebagaimana kitab-kitab lain juga, kita kena baca mukadimah dulu, kita kena fahami dulu bagaimana metodologi penulis.
Jadi kita akan lebih memahami. Kita tak main pukul rata, kita tak main ambil je. Oh ni ada ni Imam Tirmizi ni kan. Takkan Imam Tirmizi ni. Imam Tirmizi ni bukan orang cikal-cikal kan. Dia bukannya orang kampung kita kan. Bukan orang biasa-biasa. Ni Imam hadis ni kan, Imam hadis. Tapi walaupun dia imam hadis, tetapi cara penulisan kitab ni berbeza dengan imam yang lain. Dia memberikan komentar di setiap hadis. Okay? Jadi saya rasa cukup sampai di sini sahaja dulu. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okay? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.